Lama tak dia tunggu orang tak? Tunggu juga ustaz ni. Ha? Dia tunggu juga ustaz dia orang ni. Berkitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang mulia ini kami berkumpul bagi merampakkan kesyukuran ke atas segala nikmat-Mu. Kami memohon kehadirat-Mu agar majlis forum kami pada pagi ini diberkati dan dirahmati oleh-Mu. Limpahkanlah kepada kami hidayah dan petunjuk-Mu agar majlis kami berjalan dengan lancar, teratur dan diberkati. Ya Allah, ya Rahman, bukakanlah pintu-pintu hati kami agar dapat menerima ilmu yang bermanfaat, dan jadikanlah ilmu itu sebagai cahaya yang menerangi kehidupan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Rahim, jauhkanlah kami dari segala perkara yang tidak baik, fitnah dan kejahatan. Kurniakanlah kepada kami kesabaran, ketenangan dan hikmah dalam menghadapi setiap cabaran dan ujian. Dengan rendah hati kami mohon kepada-Mu, ya Allah, semoga Engkau memberkati dan merahmati majlis ini dari awal hingga akhirnya. Allahumma ja'al jam'ana hadzal jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la yadfa'una shakiyyan wa la matruda wa la mahfuma. Allahumma ja'al khayra a'malina akhiruh wa khayra a'malina khawatimuh wa khayra ayyamina yawmal qiyamah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa ikhwanina nasabaquna bil iman wa taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Okey dah. Kita tanya satu soalan je lah. Terima kasih diucapkan kepada saudara. Lepas tu jengka lagi. Lepas tu jengka. Maaf saya Gila betul. Saya marah PA macam mana ni tak kan? Sebab saya pagi, saya dah gerak pagi ni. Ya. Subuh dah gerak dah. Buah laut semuanya apa? Kalau gambar lagi cepat sampai patutnya kan. Dekat je sebab daripada sana dekat je. Orang laut sudah tak Lepas sekejap je. Lepas tu petang ni makan Kuantan. Malam rompin. Biji selasih boleh dimakan menjadi perisai sedap terperi. Kehadiran Tuhan kami alukan semoga majlis bertambah seri. Alhamdulillah, kita pandai merasa syukur kehadiran Ilahi kerana dengan limpah rahmatnya dapat kita sama-sama. Salutasi dia siapa? Puan Pengarah Puan Latiza binti El Latif. Puan Latiza. Latiza binti El Latif. Orang Negeri Sembilan. Binti El Latif. El Latif. Puan Latiza. 1 bulan Mei nak ke haji. Pergi haji 1 Mei. Yang tadi tu. Saya pergi kat tahun ni. Tapi saya pergi Tak pergi juga. Alhamdulillah. 16 kot. Saya pergi sekejap je. Tak kenal yang letak cerita. Untuk itu izinkan saya memperkenalkan bersama sebutannya kita lakukan. Nama diberi Syamsul Amri bin Haji Ismail atau lebih dikenali Syamsul Debat. Beliau lahir pada tanggal 3 Ogos. Ini dalam skrip ni. Saya tengok, saya google dalam skrip ada ujung-ujung Beliau datang yang ada tulis UMNO kat belakang. Batu Bikir, Jemput, Negeri Sembilan. Beliau Pengarah saya ni dia suka sangat dengan ustaz sebab dia orang Negeri Sembilan juga. Latiza El Latif. Latiza El Latif. Latiza. Dia ni Sembilan kat mana tak tahu. Dia belah pilah tu. Sedia berkat. Beliau memiliki Tak tahu dah Teraki ke Diuh ke tak tahu belah tu. motivasi dan perubahan pasukan manajemen. Memang orang sini. Saya memang orang Temeloh. Temeloh. Temeloh Hujan Patin. Ada patin ni. Yang tu rumah saya dia cakap. Rumah saya UMP dia cakap. Jaga ustaz satu dapat tanya Patin tak ada. UMP rumah saya ada panggil.
Beliau mempunyai pengalaman Tapi patin lipih dah. Itu Azmi Patin Steam. Sebab dia Itu belah memang saya kata dah. Azmi Patin Steam. Tak pun dia gantut. Okey Sebab lagi. dia kata sungai ni beza kan. Dia Sungai Jelai. Dia belum lagi bertembung dengan ni Sungai Bang. di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM pada tahun 2021. Beliau pengalaman sebagai ketua dewan Amin, Aida. Islam ASEAN di College Perusahaan Islam Bandar Seri Kerawang pada 2013. Begitulah sedikit bayaran yang Saya ingat staff-staff je yang tunggu Ustaz. Rupanya budak-budak pun suka Ustaz juga ni. Ingat kau yang tua-tua je, yang muda-muda pun suka. Kepada Tuan Nasri Syamil Abdul Hamid, Ketua Unit Pengajian College Makitan Sepahang, selaku Tuan Moderator untuk bagi memulakan forum ini. Sebagai apa? Sini, Ketua Unit Pengajian. Ketua unit Mengajar. Okey, terima kasih kepada dua pengacara majlis merpati dua sejoli di atas pengenalan itu tadi. Bersyukur kita kepada Ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bila dengar jawab salam tu. Yang pertamanya kita nak ucapkan terima kasihlah kepada penceramah kita pada hari ini, Ustaz Samsul Debat, yang berada di sebelah saya pada hari ini, merupakan seorang figura yang hebat dari sudut intelektualismenya, aktivismenya dan juga idealismenya, yang mana kita boleh tengok dekat dalam TikTok. Zaman TikTok ni Ustaz, budak sekarang ni. Kita juga nak ucapkan kata-kata aluan pada yang berusaha, Puan Pengarah kita, Puan Latiza binti Latif. InsyaAllah tadi Ustaz, kita ada beri kesyukuran sikit. Pengarah kita nak ke Mekah InsyaAllah pada 1 bulan 5 ni terbangnya. Kepada KJ, KJPP, KJSI, KJM, KJ Sains, pada Timbalan dan seterusnya, kepada pensyarah-pensyarah dan juga kepada staf-staf Ustaz duk meletik menunggu Ustaz tadi dekat dalam ni, dekat dalam berikan tepukan juga kepada semua yang menunggu ni tadi. Dan akhirnya yang penting kepada anak-anak pelajar yang menunggu daripada tadi, berikan tepukan pada anda sendiri. Satu buat yang alhamdulillah, masya-Allah, barakallah, tabarakallah. Alhamdulillah. Nak mengucapkan tahniah juga kepada Jawatankuasa Kerohanian JPP, Jawatankuasa Perwakilan Pelajar kita, kepada ICOM, kepada pihak HCP untuk mengadakan forum kita pada hari ini, forum bicara Syawal bertajuk Membina Harga Diri, Menjaga Martabat Ummah. Jadi untuk itu Ustaz, sebelum saya nak mulakan, nak serah pada mic ni, saya tanya soalan sekali kepada Ustaz ni. Ada 5 soalan, tapi kita rangkumkan semua sekali jadi satu saja insya-Allah. Tapi sebelum tu Ustaz, saya nak memetiklah sebelum kita nak cerita tentang umat ni, tentang ummah ni tadi, saya suka nak memetik ayat Al-Quran surah Al-Imran ayat 110. Saya bukan Ustaz, jadi saya bacalah dia punya mahfumnya saja. Artinya untuk menghairat ummah ulijat linnas lah. Artinya kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka di antara mereka yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Saya nak rangkumkan Ustaz juga, nak beritahu keadaan pelajar-pelajar ni. Pelajar-pelajar ini dalam semester terakhir. Lagi 3 minggu diorang akan menghadapi PSPM. Ini dalam tempoh debaran, dalam tempoh getaran. Tapi hari ini alhamdulillah dapat bersama dengan kita pada hari ini. Jadi mungkinlah dengan kehadiran Ustaz, dengan membawa berkah hari Jumaat ini, Sayyidul Ayyam ini, dapat menasihati mereka anak-anak kita ni macam mana nak menjadi umat yang terbaik dalam konteks sebagai pelajar pada hari ini. Jadi dengan tidak membuang masa, saya serahkan kepada yang dikasih Ustaz Samsul Debat untuk meneruskan hujah beliau. Dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Tuan Nasrul Hisham selaku pemudah cara program pada tengah hari ini. Sepatutnya pagi tadi, tapi tengah hari ini. Yang bahagia Puan Latiza Latif selaku Puan pengarah ya, di Kolej Matrikulasi Pahang ini. Yalah, dan seterusnya pengarah, pegawai kanan dan kiri, seterusnya para pelajar yang berkesempatan hadir pada hari ini. Bukan berkesempatan dah lama hadir. Penceramah pecah rekod lambat buat kali pertama. Saya tak pernah lambat. Biasanya saya memang datang awal. Masalahnya kan salah tempat rupanya. Patutlah tak ada orang sambut saya. Rupanya saya sampai ke Kolej Matrikulasi Kejuruteraan di Jengka. Apa hal dah tak ada orang kata. Kan? Macam tu lah. Mak kata orang, yalah saya datang daripada Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang direntangkan, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, pegah dek budi dengan bahasa. Apalah rupanya pengacara majlis bagi pantun, takkan saya tak balik kan. Saya kenalah balik dengan jawapan beserta dengan mohon maaf dari seikhlas hati atas kelewatan ini. Mabuk-mabuk ikut jalan dalam ni nak sampai kemari kan. Itulah bak kata orang, pijak galah sambil berlari, tiang keempat hujungnya patah. Banyakkanlah usaha kepada diri selagi diri muda dan mentah. Buah keras barang dikikir dibawa orang dari hulu. Barang usaha ni hendaklah difikir supaya kelak tidak mendapat malu. Kapal layar bertiang tiga, tiang keempat hujungnya patah. Amal ikhtiar di tangan kita, hasil pendapat di tangan Allah. Bukan rusa sebarang rusa, rusa larangan Raja Melayu. Jangan kita membuang masa, masa berjalan lepas selalu. Terbang indah si kunang-kunang, cahaya bertebaran jadikan hiburan. Perkara yang lepas usahlah dikenang, penyesalan kemudian jadikan pengajaran. Jadi maksud pantun ni kau fikirlah sendiri. Sebab saya dah bagi banyak kan. Jadi beza pantun yang dibacakan oleh pengacara majlis dengan apa yang saya baca adalah saya tak pakai teks. Dan pantun saya insya-Allah semuanya berkenaan apa yang kita nak cerita hari ini. Ada kata ahli falsafah, semalam ibarat cek tendang, tak ada nilai, lupakan saja. Esok pula ibarat buku hutang, entah bayar entahkan tidak, jangan mengharap sangat. Tetapi hari ini adalah ibarat wang tunai, gunakan ia sebaik-baiknya. Kita ada masa belajar dekat sini, belajar betul-betul. Belajarlah rajin-rajin. Hari ini yang nak menentukan ke mana kita nak pergi adalah apa yang kita buat pada masa ni. Sebab bila cerita tentang tajuk memang biasalah, tajuk permintaan penganjur ni biasalah. Dia kena bunyi hebat. Membina jati diri. Membina, membentuk jati diri ni apa? Jati diri ni kalau kita tengok maksud dia adalah merupakan, saya tengok, harga diri. Keupayaan untuk keyakinan diri kita ini agar mampu memuliakan dan menjaga maruah diri kita di mata kehidupan. Maksudnya sekarang, apa maruah yang ada kat diri, jati diri kita ni, apa yang orang pandang kat kita ni? Student. Pada pandangan pengarah, pada pandangan pensyarah, pengajar, pandang budak lagi. Dan banyak lagi yang korang akan hadapi. Lebih kurang macam tu lah. Banyak lagi kat luar sana. Pada you all pula,
Pandang ni, dah tua dah dia orang ni. Tak sama generasi dengan kita. Kan? Kita ni lain. Kita ni Gen Y, Gen Z. Lain. Sebab kononnya kita ni lebih terkini, terpaling latest daripada orang lain. Dan pada pandangan kawan-kawan kita di luar, wah, budak dia angkat mana? Budak universiti. Wah, budak kolej matrikulasi dia sebut universiti je. Dia universiti mana? Kolej matrikulasi. Oh, hebat. Ada pandangan-pandangan tertentu. Ada juga pandangan sinikal. Belajar tinggi-tinggi pun kalau tak ada kerja, apa gunanya? Dia sebut. Tapi itulah dia dugaan dan cabaran kita. Tapi hari ini manfaatkan. Sebab bila kita keluar sana, kita tak boleh nak reverse balik lah. Tak boleh nak reverse balik. Aku nak masuk balik universiti lah. Aku nak, tak boleh. Dah lambat. Keluar, kejarlah cita-cita kita. Manakala martabat pula hak seseorang untuk dihargai dan dihormati. Dan bila disebut tentang ummah, masyarakat, sekumpulan, sekelompok manusia yang hidup sebuah organisasi ataupun masyarakat secara keseluruhannya, maka hari ini adik-adik dikasih sekalian, yang membezakan kita pertama, dalam banyak-banyak makhluk Allah pilih, Allah tak pilih kita jadi tumbuh-tumbuhan. Bayangkan lahir-lahir jadi robong, lahir-lahir jadi cuk paku, lah jadi cuk paku, lah jadi daun ketum. Tak kisahlah. Kita dilahir jadi tumbuh-tumbuhan, memang itulah peranannya. Tak dinafikan makhluk Allah ni berzikir juga, tapi fungsi kita atas dunia ni, mungkin kena jadi bahan makan. Kalau jadi rumput, kena ragut dalam lembu, kan? Macam itulah. Alhamdulillah, syukur Allah tak jadikan kita tumbuh-tumbuhan. Allah tak jadikan kita lahir-lahir jadi lembu. Bayangkanlah pada momen-momen seperti ini, pada bulan ini adalah bulan yang sangat kritikal pada lembu-lembu dan kerbau. Mereka sudah berbincang sesemua sendiri di dalam kandang, apa nak jadi dengan kita. Tak lama lagi nak sampai Raya Haji. Aku rasa kau, sebab badan kau berisi ni, rasa mesti ramai nak kau. Tak, aku rasa kau, sebab tuan kita memang ramai yang tulang-tulang. Akhirnya keputusan tahun tu dia buat korban perdana. Yang tulang, yang gomok, semua kena korban. Jadi kita tak lahir jadi kangaroo. Bayangkan, meloncet, tak ada tujuan, melompat ikut suka dia, kan? Tak, kita tak jadi dugong. Kita tak lahir jadi bau. Pula jadi bau pula ni. Jadi orang hutan. Orang hutan dengan manusia, untuk makluman semua, itu sebab nama dia orang hutan. Orang hutan. Berapa persen persamaan orang hutan dengan manusia? Berapa? Ingin belajar bio ni. Berapa persen? Bio. Belajar bio mana? Lecturer bio. Oh, lecturer dia. Tak apalah. Jangan risau, Samsul debat biasanya dia tanya, dia jawab. Tak apa. Persamaan orang hutan dengan manusia adalah 98%. Yang membezakannya adalah dia tak boleh bercakap, kan? Tapi akal dia cerdik. Dan orang hutan, satu lagi perbezaan kekuatannya. Orang hutan yang berusia 7 tahun, 6-7 tahun, kekuatannya bersamaan dengan 7 orang dewasa. Saya ingat masa saya pergi tengok dekat pusat konservasi orang hutan tu, siapa nak MC yang jaga orang hutan? Siapa nak MC? Saya. Bagi yang umur 7 tahun ni dia tampar gitu, seminggu tak bangun dia kata. Kekuatan tangan dia. Macam tu lah. Dan bila tengok dekat bilik cermin tu, nampaklah baby orang hutan tu pakai pampers sambil minum susu botol. Aku fikir ni orang tua-tua memang tak bagi tengok ni, kalau orang perempuan mengandung kenan tu. Macam tu. Jadi itu yang membezakan kita, dengan makhluk Allah yang lain. Okeylah, Allah tak jadikan kita tumbuh-tumbuhan, Allah tak jadikan kita sebagai binatang, tapi Allah pilih kita jadi manusia. Dalam ramai-ramai manusia, Allah tak pilih kita jadi orang yang mungkin
hidupnya tak berpeluang untuk duduk macam ni, duduk dalam ni. Ada orang bekerja daripada kecil susah macam mak ayah kita, ada setengah tu mak ayah kita, tapi kebanyakan kita mak ayah masing-masing ada kerja dah. Tak macam mak ayah puan pengarah kita, tak macam mak ayah saya, tak macam mak ayah Tuan Nasrul kita. Mungkin dulu kawan kampung susah. Saya pun orang kampung. Sama. Itu sebab saya lahir di kampung Aidedali ni, kampung Aidedali Batu Kikir. Orang sebut TK je. Kampung, you can take Syamsul out from Negeri Sembilan, but you cannot take Negeri Sembilan out from Syamsul. Remember that, you know. Kau nampak ni kampung, I'm a legal advisor previously, you know. So kita tahulah. Tapi satu benda Allah pilih kita. Allah pilih kita untuk berada di tempat ni sebab nak apa? Nak banner satu kedudukan. Biarlah dulu mak ayah kita susah, tapi kita takkan nak biarkan keadaan tu macam tu, berpuas hati dengan apa yang ada. Mungkin mak ayah kita senang, tapi yang senang dia, bukan kita. Kita kena cipta legasi kita sendiri. Satu hari nanti kalau kita takkan boleh senang hati bila orang cakap, oh bagusnya kau, hebat kau, jawatan kau tinggi. Memanglah mak ayah dia siapa pula? Sebab mak ayah dia jadi macam tu. Mak ayah dia dah adjust kabel semua tu sebab dia dapat macam tu. Mak ayah dia yang tolong dia dapat result Peksa 9A sebab bapak dia kerja kementerian. Bapak dia adjust result Peksa dia jadi macam tu. Kau tak tahu ke? Ikutkan memang dia bangang sebenarnya. Contoh, kita takkan senang hati orang cakap macam tu. Tu sebabnya membina jati diri, nak letakkan kita ni satu standard. Tu sebab kata ahli falsafah, gantung cita-citamu itu tinggi di atas langit. Kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh di atas gunung, masih lagi tinggi. Namun jangan digantung cita-citamu itu di atas busut. Kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh menjunam ke dasar lautan. Walaupun tak ada kaitan busut tu dengan laut, tapi dah ahli falsafah tu cakap macam tu, aku ikut aja lah. Macam hari ni kan, jati dirinya, saya duduk di tengah ni. Pilihannya suruh saya duduk tengah, saya duduklah tengah. Kalau suruh duduk tepi, duduklah tepi. Kan, ikutlah adat orang tempatan menunjukkan sinilah yang saya patut duduk. Maka kesianlah pada mereka yang terlindung di pokok batang buruk ni. Daripada tadi cecenia nak tengok. Kesian dia orang. Tapi atas tujuan presentation nampak cantik depan puan pengarah, dia letaklah batang kayu di sini. Kan? Iyalah. Kan, supaya nampaklah happening program kita hari ni. Kepada yang tu tak apalah, pejam mata, bayangkan saya ada di hadapan kamu. Kan, ya? Jadi macam itulah. Jadi makna kata apa pun ilmu, penekanan kita hari ni nak bina jati diri, nak letak maruah kita kat mana? Ilmu. Tu sebab pensyarah kita, pengajar kita suruh belajar. Kan kita pun heran, apa pasal ni sibuk suruh kita belajar? Suka hatilah nak belajar, tak nak belajar. Aku tak nak belajar lah, aku nak jadi YouTuber, influencer. Aku tak nak belajar lah, aku nak jadi influencer. Kau tengok muka kau sendiri. Kau rasa boleh belah ke tak boleh belah je tengok. Tak, maksudnya kenapa sibuk nak jadi YouTuber? Kenapa sibuk nak jadi influencer? Kan bagus kita kejar cita-cita kita, pursue our ambition, kejar apa yang kita hasratkan, kejar career dulu. Dalam kita berkarier, YouTube ke TikTok ke, kau buatlah, bila sampai muntah kau nak buat boleh buat. Biarlah kita jadi YouTuber, dalam masa yang sama kita engineer. Biarlah kita jadi seorang YouTuber, dalam masa yang sama kita seorang biologist. Biarlah kita seorang YouTuber, dalam masa yang sama kita seorang legal advisor, seorang peguam, doktor dan sebagainya. Kenapa kita nak limitkan kemahiran kita, keupayaan kita pada satu option saja? Kenapa? Itu sebabnya hari ini membina kejati diri kita, letakkan diri kita tempat yang terbaik. Belajar. Menurut kata ahli falsafah juga, dia kata people who are illiterate is not those who can't read, but for those who fail to learn, unlearn and relearn.
Orang yang buta huruf bukannya orang tak boleh membaca. Tapi orang buta huruf adalah orang yang gagal belajar, sentiasa nak belajar dan tidak belajar perkara yang tidak sepatutnya dia belajar. Maknanya, kena tahu. Cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kicau-kicau tiung batu, singgah sekejap di dahan mati. Sudah resam orang tak berilmu, ibarat kayu lurus dibuat titi. Kayu lurus buat titi kena lanyak ya. Itu sebab kita kena belajar. Kami dah lalui apa yang you all lalui. Dah dilalui oleh ketua pengarah, timbalan pengarah, semua pensyarah dah lalui. Kami pernah duduk dekat tempat you all. Cuma tak pernah lah mengalami duduk dekat dewan tunggu penceramah lambat, mungkin jarang. Aduh, hai. Itulah dia, hari ini berlaku juga. Perkara yang saya takuti berlaku. Tapi itulah dia. Macam mana pun ilmu ni mustahak. Ayah saya dulu pernah kerja buruh kilang. Kemudian kerja biasa tolong mak saya berniaga. Mak saya berniaga nasi lemak dengan kuih. Tapi kami adik-beradik belajar. Belajar sambil tolong mak, belajar dan achieve lah apa yang kita boleh capai. Capailah apa yang kita boleh capai. Ada peluang belajarlah. Satu hari nanti kamu semua keluar nak cerita pasal jati diri ni, self esteem kita ni dalam diri kita ni, keluar ada satu program yang paling ditakuti oleh sesetengah orang. Tanyalah puan pengarah kita, tanyalah pensyarah-pensyarah, tanyalah pegawai, tanya. Satu program yang paling ditakuti, nama program tu adalah Majlis Alumni, program reunion. Ditakuti oleh siapa? Ditakuti oleh mereka yang tidak berjaya dalam hidup. Sebab bila masuk aja program reunion, soalan yang paling berbisa, kau buat apa sekarang? Kau buat apa sekarang? Saya merupakan ketua apa tadi? Ketua unit pengajian di Kolej Matrikulasi Pahang Darul Makmur. Wow. Jawatan apa tu? Dia punya, kalau bunyi dia bombastik tu memang hebat lah. Cuma dia tak perasan apa kerjanya. You apa sekarang? Saya ketua pengarah. Saya pengarah di Kolej Matrikulasi Pahang. Pengarah sekarang ni? Really? Macam tu. Jumpa dekat pasar malam. Mira, bukan nama sebenar. Mira, kau buat apa sekarang? Aku sekarang ni pegawai perubatan dekat KPJ Shah Alam. Ya. Kau buat apa sekarang? Tak apalah, nanti kita cerita lagi lah. Assalamualaikum. Kenapa jadi macam tu? Sebab malu. Tu sebabnya ada pantun-pantun dulu, pantun-pantun orang lama. Berburu ke padang datang, dapat rusa berbelang kaki. Mana ada orang berburu ke padang? Kau buta, kau tak nampak tak ada binatang ke padang tu? Apa pasal? Itulah dia cerita orang yang pemalas tu. Pemalas, ataupun bahasa orang Temeloh, lazy. Kan. Pemalas. Orang berburu dekat mana? Berburu kat mana? Hutan, tapi hutan susah, semak, samun, beluka, duri, tajam, binatang berbisa, binatang buas, tak nak. Maka dipilih berburu di padang datar. Itulah orang yang pemalas. Kau tak nampak apa binatang pun kat situ. Tetapi orang yang pemalas beralasan nak sedapkan hati sendiri, dapatlah rusa. Tapi bukan rusa biasa, rusa berbelang kaki. Mana ada rusa berbelang kaki? Yang berbelang kaki itu kuda bolang satu badan bolang kak. Oi. Aduh, dengan pensyarah-pensyarah pun jawab kuda bolang lah, rimau lah, apalah. Dia orang tu memang satu badan berbalang. Dekat kaki je berbalang. Apa binatang itu? Namanya belalang. Halahai, pensyarah. Hari tu saya ceramah, cikgu bahasa Melayu pun tak faham peribahasa tu, pantun tu macam tu sebenarnya. Hari ni Samsul Debat ajar.
betul. So, sebab bila kita masuk debate dulu, kita pernah debate tajuk peribahasa, pernah debate tajuk ni, tajuk-tajuk yang berunsur-unsur kiasan. Tu yang kita tahu. Kita kaji. Rupanya dapat rusa berbelang kaki tu dapat belalang. Jadi nak sedapkan hati, dapatlah rusa berbelang kaki. Dan maksud pantun tu, kalau berguru kepala ngajar, tak berguru betul-betul, ibarat bunga kembang tak jadi. Dia belajar tak dulu? Belajar dekat universiti, daripada sekolah rendah, sekolah menengah, lepas tu masuk kolej matrikulasi Pahang. Pointer setakat cukup makan, setakat 2.5 dan 2.6. Baik kau berhenti tak belajar. Ni cakap betul. Pointer kalau setakat 2.9, berhenti tak belajar. Mesti dapat, ni main pointer kan? Main-main. Kau flag. At least 3.5 and above. Persaingan hari ni kejam. Tak ada mana ni. Kau pun 3.3. Okay, 3 pointer kot. Tapi berapa ramai kat luar sana yang dapat 3.5 and above. So masa tu lah. Habis tu dia apa? Result pensel dia ngam-ngam. Habis tu dia sampai universiti kalau Pahang. Habis dia tak kerja. Habis dia buat apa? Duduk rumah. Ibarat bunga kembang tak jadi. Nak kata bunga tak kembang. Nak kata batang saja dia kelopak tapi tak menjadi. Kenapa? Macam itulah dia. Belajar main-main. Belajar cukup-cukup makan. Jadilah. Daripada tak ada, okey lah tu. Asal boleh. Itu masalah dia. Kenalah bersungguh-sungguh nak membezakan diri kita dengan orang lain. Bila pergi interview, apa sebab orang kena ambil aku kerja? Apa sebab orang kena terima aku? Apa bezanya aku ni dengan orang? Cuba tanya balik diri kita. Itu sebab sekarang yang terbaru peraturan Kementerian Pelajaran Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia meletakkan pelajar-pelajar dapat result SPM, tak ada lagi dah naik atas pentas tunjuk dia dapat 9A, straight A, tak ada. Sebab nak jaga hati semua orang. Sebab ada yang mungkin taklah secemerlang itu, tapi tak adalah teruk sangat. Tapi dia tak naik pentas, dia rasa, yalah aku ni bodoh kot. Aku ni tak pandai, untunglah dia. Tu belum cerita lagi yang dijangka dapat 9A tapi dapat 8A 1B pun tak boleh naik pentas, pun terasa. Contohlah. Jadi sebenar-benarnya adalah kebaikannya di sana. Tapi pada saya, apa pun ceritanya, sekarang ni jangan salahkan orang. Diri kita sendiri ni, buah keras barang dikikir, dibawa orang dari hulu, saya kata tadi. Barang usaha hendaklah difikir supaya kelak tidak mendapat malu. Yang malu kita. Tengok semalam result PSA SPM, kita pernah lalui benda tu. Cuba tengok berapa ramai yang fail. Dulu waktu kau suka-suka, kau main-main, kau ponteng, kau lepak, boleh gelak sesama. Bila kau fail, kau bodoh seorang-seorang. Tak ada siapa nak temankan kita. Akhirnya keluar daripada pintu sekolah, mana ada kawan-kawan yang lepak sama dengan kita. Kawan kita ada yang masuk universiti, kawan-kawan ada yang masuk kemahiran. Sudahnya tinggal kita kalau tak belanja nak jadi apa? Itulah maksud dia. Topik kita pada hari ini. Maka pada hari ini saya teringat macam mana dikatakan seorang ahli falsafah, dia sebut, waktu aku kecil dulu aku nak ubah seluruh dunia, tapi bila aku dewasa besar sangat dunia ni, biarlah aku ubah negara aku, tukar target. Akhirnya bila aku tua, aku sedar negara pun besar juga lagi, tak boleh aku ubah. Biarlah aku ubah keluarga aku sebagai my last desperate attempts, dia kata, sebagai usaha terdesak yang terakhir. Dan akhirnya ketika dia berada di kamar kematian, dah nazak, dah nak mati dah, dan dia sedar tak ada seorang pun ahli keluarga dia berjaya ubah. Dan barulah dia sedar, perhaps for the first time daring, pertama kalinya dalam hidupnya dia sedar, alangkah baiknya kalau aku mengubah diri aku sendiri terlebih dahulu. Dan mungkin dengan mengubah diri aku boleh jadi contoh yang terbaik, boleh mengubah keluarga aku. Keluarga yang baik dapat mengubah masyarakat. Masyarakat yang baik dapat mengubah negeri, negara, dan tak mustahil dapat mengubah seluruh dunia, bermula dengan diri sendiri. Berubah. Nabi Muhammad SAW sebab apa? Tidak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah. Yang ada cuma niat dan jihad. Niat kita nak jadi berjaya, tapi perjuangan tu yang susah nak jadi berjaya.
Dan begitu juga dikatakan dalam bahasa Jawa, the beauty of success is not the achievement but the journey. Lain macam Jawanya. Keindahan sesuatu kejayaan itu bukan pencapaiannya, tapi perjalanannya. Sebelum bergelar Puan Pengarah, Puan Latiza kita dah bermula dah sekolah-sekolah tadika kemas. Masa zaman Puan Latiza dengan saya tadika kemas, kita orang tak ada konvo. Mana ada konvo tadika? Korang aja dengan muka tak puas hati dekat sijil tadika tu. Lepas tu masuk darjah 1, sekolah kampung, sekolah biasa, kursi kayu. Bukan kursi macam sekarang. Kursi kayu. Setiap kali hari nak balik kena angkat, letak kat atas kursi tu. Lepas tu kena berdiri depan pimpinan. Lambat. Budak sekarang mana boleh berdiri depan pimpinan, petang tu peguam dengan mak-mak dia datang. Lepas tu kemudian kita melalui proses, masuklah cerdik sikit, dapatlah masuk asrama penuh. Nampak masuk sekolah asrama, belajar ni susah payah belajar. Lepas tu masuk college, masuk universiti, ambil diploma, ambil ijazah, sampailah kemari. Yang indah perjalanan tu tadi. Macam orang kahwin sajalah nak share, tak payah feeling relax lah kan. Orang kahwin bukan terus-terus ada rumah, sewa dulu kan, pakai kereta, pakai motosikal dulu, lama kelamaan murah rezeki dan sebagainya. Saya tak nak panjang ke cerita tu, nanti kau terbawa-bawa sangat cerita tu kan. Pengaruh drama ni kadang tak baik kan, kesian Budin kan. Dalam drama Imamku, dia Imamku tekan, susah nak cari lelaki yang baik macam Budin kan. Macam tu. Tapi lelaki macam tu lah, seringkali berkorban. Lelaki memang macam tu. Daripada dulu lelaki aja berkorban. Cuba tengok, nama pun kita bagi je kat perempuan. Ibu pejabat. Mana ada bapak pejabat? Tak ada bapak pejabat. Ibu negeri, pernah dengar bapak negeri? Mana ada. Ibu roti, bapak roti tak ada. Ibu sawat. Kami akan melandap minta tolong bapak sawat, tolong tentukan kat mana kami nak mendarat ni. Mana ada, bapak sawat tak ada. Ibu jari, mana jumpa bapak jari? Mana diamnya? Tak ada. Nampak tak? Ibu pertiwi, mana dengar? Kapal bapak pertiwi, tak ada. Yang ada dua-dua yang tak baik. Ibu ayam, bapak ayam, tu ada. Tapi kami tak kisah. Watak lelaki seringkali diletakkan jahat. Dewi, Walid nak Dewi. Lelaki jahat. Ipa adalah maut, lelaki jahat kan. Curang tanpa niat. Isyal, Astrid, jahat lelaki. Tak apalah, kami okey je. Tetapi balik pada basic tu, sebab saya tak nak cerita panjang pasal drama tu tak. Tapi apa pun, kita kena letak setting kita jadi orang yang berilmu. Tapi nak jadi orang yang berilmu, macam ni lah yang kita nak. Hebatnya pelajar kolej matrikulasi Pahang ni, hebatnya duduk tertib, tenang, sabar, walaupun penceramahnya lambat sampai. Tenang. Tunggu juga Samsul Debat sampai, sebab nak tengok Samsul Debat depan-depan. Tadi dah menyesal, you duduk depan. Jangan-jangan dia tak jadi datang ni. InsyaAllah saya datang. Nampak kata orang, biar patah sayap Raja Wali, bertongkat hamba kemari. Dah banyak pantun aku bagi ni kan. Jadi makna kata bab pendidikan, cari ilmu banyak-banyak, belajar rajin-rajin supaya kita dapat menetapkan kedudukan kita di kedudukan yang terbaik. Saya sendiri pun terus terang cakap, waktu saya sekolah dulu, sekolah kampung, sekolah kebangsaan Paroi, tak sengaja UPSR dapat 5A. Masuk, betul, memang tak sengaja lah. Sebab tak diletakkan target pun dapat 5A. Dulu ada UPSR. Masuk sekolah asrama penuh.
masuk sekolah Semak Labu. Saya kata, masuk sekolah Semak Labu, terlampau ramai, semua budak pandai. Saya dapat markah bahasa Arab 95 markah, rasa happy. Telefon mak pakai public phone, mak markah bahasa Arab dapat 95. Ya ke? Oh, tahniah. Rupanya nombor 3 terendah dalam kelas. Oh, tak tahulah macam mana nak buat. Masa tu saya bukannya apalah, saya rasa macam. Dan akhirnya bila keluar result SPM, ramai orang dapat sambung belajar, saya tak dapat sambung belajar. Saya buat apa? Saya kerja kilang. Kan? Saya result saya bolehlah untuk sekolah biasa, cemerlang lah. Tapi ada yang lebih cemerlang daripada kita tu, sebab saya kata dengan semua, you all kena struggle, usaha. Kena capai keputusan terbaik. Jangan main-main. Besok nak keluar, nak main-main, main lah betul-betul. Nak lepak, nak main bola, nak main futsal sampai 3 hari 3 malam, main. Saya lepak dah sampai tak teraya, nak skor. Main lagi ke? Main lagi, main. Nak tengok TV sampai tembus, tengok. Nak main game, main game dah macam zikir lah. La ilallah, la ilallah, la ilallah. Kalau lah main game tu zikir, dah ramai jadi wali dah jalan atas air. Tapi ini bukan masanya. Betul, percayalah. Kita akan ada masa tu. Tapi sekarang ni kejar cita-cita dulu. Bak kata orang tu senang-senang dulu, susah-susah kemudian. Kan? Nak susah-susah dulu ke nak senang-senang kemudian? Mana nak? Kita nak senang-senang lepak-lepak sesuka, lepas tu susah kemudian. Nak. Saya pergi ceramah, lepas saya jadi Syamsul Debat ni, adalah seorang sahabat saya, macam ni, sahabat saya ni masa dekat sekolah dulu, waktu form 3, dia tak nak sekolah situ dah, dia nak sekolah biasa. Lepas sekolah biasa, lepas SPM, dia kerja kilang. Kerja kilang mewah masa tu. Sebab masa tu kalau kilang tu, dia base dia daripada Jepun, dua kali setahun akan pergi Jepun untuk kos khusus. Kalau kilang tu daripada Korea, 2-3 kali ke Korea untuk khusus. Memang mewah. Kerja 7-7 to 7. Naik bas kilang pakai uniform cantik, tak nak cerita kilang mana. Kemudian berlaku masalah kegawatan ekonomi. Masa tu saya tengok dia pakai kereta, oh mewah, ada motor. Saya kata kan, kenapalah aku belajar? Kan best kalau aku kerja ada duit macam dia. Bila makan minum dengan dia kan, tak apa, aku bayar, tak apa, engkau belajar lagi, tak apa. Oh, dia cakap, yelah aku belajar lagi. Tapi bila saya dah bergelar Syamsul Debat, saya dah keluar, saya dah kerja, saya dah jadi pengarah undang, saya bersara. Saya dah bersara daripada sebagai jawatan saya sebagai pengarah undang dan penguasaan. Saya sempatlah jadi pengarah. Kemudian saya ambil keputusan untuk banner consultant. Saya set up consultant saya sendiri di Lavender Heights, Senawang. Dan saya berjaya menggajikan staff-staff saya yang dapat bagi kerja lah dekat orang lain. Dan kemudian bila saya berceramah, sampailah satu tempat. Kawan saya ni tadi, bila dia dah kerja kilang ni ada masalah kegawatan ekonomi, kilang tutup, dia balik kampung, kerja kampung. Bila saya berceramah atas pentas macam ni lah, ceramah atas pentas, bila saya turun daripada tangga, saya ni jenis cepat mengingat. Kalau bagi nota 10 bab, saya tanyalah Puan Nur Hayati. Nanti Mak Saleh, pensyarah kanan saya, pensyarah masa mengajar saya di UiTM, masa ambil diploma Public Admin di UiTM di London, Lalu Gajah, Melaka. Lendu. Dia masa ajar tu, 10 bab paper dia tu, dia nota dia tu, saya boleh tulis balik. Saya boleh tulis balik 10 bab tu tanpa tengok. Saya boleh tulis balik nota dia tu, saya boleh tulis. Tu sebab tadi sekali je kan Cik Nasur cakap dengan saya, Puan Latiza bin Latif, dia sebut sekali je, saya tu ingat Puan pengarah. Dan insyaAllah kalau 2-3 kali saya berborak dengan dia, lepas dia jumpa kat luar, Puan Latiza macam, saya tu ingat macam tu je, saya jenis ingat. Jadi saya turun daripada tangga dekat satu daerah, satu tempat stage ceramah perdana. Saya nampak sahabat saya ni, saya nampak dia, saya terus sebut nama dia. Saya tak nak sebut kat sini, nak jaga aib dia. Saya sebut nama dia, dia menangis. Kau ingat aku lagi? Dia kata, yalah, apalah tak ingat pula. Dia peluk saya, nangis.
Masa tu sambil dia lap air mata, sambil dia peluk saya ni, dia lap air mata dia, dia cakap dengan anak dia, sekarang kau percaya tak Samsul Debat kawan abah dia tu? Tak, saya nak beritahu satu keadaan sampai satu tahap, bila kita tidak berjaya dalam hidup kita, ahli keluarga kita sendiri pun tak yakin dengan kita. Betul ke abah kawan dengan Samsul Debat? Ya je kata. Saya peluk ni kawan saya ni, saya cakap, dek, ni kawan pakcik tau, kita orang sama main bola dulu. Ni nampak tak tanda dekat dahi dia ni, dia main bola dulu, dia berlaga tu sampai kena jahit sebab tu berlaga dengan player projek bola sepak. Ya ke? Tu kata apa? Dia pun, aku pun dah lupa mana aku dapat ni parut ni, sebab kesusahan hidup. Nampak tak? Dia dengan baju dia compang campingnya, dengan baju kepam lah, kusam lah, seluarnya ada koyak-koyak sikit, suara track shoot, dia datang malam tu ramai-ramai ni dengan keluarga dia. Tahu dia cakap apa kat saya? Makasih lah kau ceramah-ceramah ni semua, kau pesan lah kat budak universiti, kau pesan lah budak sekolah, suruh dia orang belajar rajin-rajin, jangan jadi macam aku dia. Betul pesan? Saya cakap, engkau bukan tak berjaya, saya sebut nama dia, kau bukan tak berjaya, Allah bagi ujian dekat engkau. Ini pun satu kejayaan ni, bukan semua orang boleh harum ujian ni macam kau. Saya cakap, setiap orang ujian ni berbeza-beza. Itu sebab kalau kita awal-awal lagi nak tempah ujian kita macam tu, kenapa? Bila kita malas, bila kita tak belajar, maka kita kena duduk jati diri, martabat kita kat mana? Saya bagi satu contoh. Saya kerja dulu jadi pengarah undang, saya ada 10 orang bailiff. Bailiff ni, 8 orang bailiff. Bailiff ni dia kena hantar notis, suruh bayar hutang, suruh bayar tunggakan cukai, suruh bayar denda, suruh bayar ni, suruh datang mahkamah. Bila dia sampai dekat rumah orang, dia sampai kat rumah orang yang dia bagi notis, kena maki. Firaun, Yahudi, tak guna, mati lagi baik, anak haram, semua kena maki. Saya pun baliklah ke pejabat, saya ceritalah dekat bos saya. Kita pengarah, bos kita Datuk lah, Datuk Bandar, cakap dengan Datuk, contohlah Puan Latiza lah kan, ada orang ni, ada staff kita pergi hantar notis pasal orang tak bayar hutang ke, tunggakan hutang ke apa, dan surat tak bayar yuran ke, tak kisahlah, kena maki hamun dekat tu bila hantar notis. Dia pun mengadu kat Puan Latiza kan, pengarah ni, bos ni, ketua departmen ni, yang anak buah dia kena maki tadi, contohnya Cik Nasrul yang anak buah lah. Cik Nasrul bercakap, Puan Latiza, budak notis server kita, dia hantar notis, kena maki. Macam-macam ni maki hamun kat orang tu. Agak-agak Puan Latiza, apa Puan Latiza cakap dekat Cik Nasrul ni? Kena maki? Apa Cik? Apa agaknya Puan Latiza akan sebut? Agak-agak lah. Agak-agak lah, apa akan cakap dia? Sabar je lah. Kesian. Allahu Akbar. Saya, masa pengarah, saya pun harap, saya pun anggap makan cakap macam tu. Saya cakap dengan bos saya, Datuk, budak kita hantar notis tu, kena balon, kena maki tu. Allah, kesian budak-budak kita tu. Tahu Datuk tu cakap apa? Saya tak boleh lupa jawapan. Ya ke, kena maki? Kau cakap dengan dia orang, kalau tak nak maki, jadi pengarah. Belajar rajin-rajin. Dulu tak nak belajar rajin-rajin, kan dah kena hantar notis, kena maki. Faham? Saya tak sangka jawapan macam tu. Kira menyesal jugalah aku mengadu kat dia kan. Kita ni agak simpati, tapi jawapan tu adalah jawapan yang sangat realistik untuk kita fikir. Kau ingat orang akan hormat engkau kalau dengan kedudukan kita macam mana? Saya pernah, saya keluar je daripada diploma dulu, saya pernah waktu cuti semester, sebelum sampai diploma, cuti semester je saya akan pergi kilang. Saya kerja dekat kantin, saya kerja tolong orang berniaga, saya kerja dekat pasar raya, saya ingat dekat restoran Bake House, dia macam Deli France kan, buat ni bun, buat apa ni, dia punya apa, muffin, croissant, buat macam-macam lah. Alah, sapu telur je, lepas tu pergi ni, masuk dekat dalam oven tu, bakar, itu je. Tapi banyaklah benda yang kena buat.
Setiap kali ni saya akan kerja part time. Yang paling saya tak boleh lupa, saya bekerja dekat kilang Yano Manufacturing dekat Taman Tengku Jaafar di Nilai, di Seremban, di Senawang. Saya kerja kilang tu, kerja apa tau? Basuh tray ni, basuh pinggan, pekerja operator pengeluaran. Operator pengeluaran ni kelulusan SPM je. Ada yang SRP, ada yang SPM. Tengok. Saya kerja ni dengan kawan saya ni, nama dia Suhail. Dia pun sama dengan saya, tapi dia belajar dekat tempat lain, saya belajar tempat lain. Tapi kita orang diam-diam, kita orang ambil lah kerja part time ni basuh. Sebab nak cari duit kerja sebulan 2, nak bayar yuran, nak masuk universiti balik nanti. Basuh tray. Operator pengeluaran ni bawa tray, nampak kita orang bam lempar macam tu. Basuh bersih-bersih, jangan berbual aja. Kita ni pap ambil, yalah, aku tukang cuci je kot. Point yang nak cakap, dunia ni kau jangan expect semua orang macam Puan Latiza, macam pensyarah korang kelas. Belajar rajin-rajin. Buka muka surat 18, okey? Please. Belajarlah. Kau nak mati ke apa? Tak ada. Tak ada. Dekat luar sana semuanya memang, saya kata, kalau kita tidak ada ilmu, kita tidak ada satu martabat jati diri yang nak dibanggakan, lupakanlah kita nak dapat peniktirafan, nak dapat penghormatan daripada orang. Respect, penghormatan ini bukannya untuk didapatkan, bukannya untuk diberikan, tapi didapatkan. Respect is not to be gained but to be earned. Kita kena dapatkan penghormatan tu dengan cara ilmu. Pergilah kat luar sana. Keluar, pergi dah kita tengok taman-taman perumahan yang baru naik, cuba tengok harga rumah. Hanya 800,000, hanya 700,000. Cikgu bahasa Melayu pun pening, macam tak berapa kena pun jodoh bilangan ni. Hanya, dia kata, hanya 500,000 lot bumi, dia kata. Ya Allah, itulah hakikat hidup kita hari ini. Itu sebab belajarlah. Sebab bila ada peluang belajar, kita belajar rajin-rajin. Banggakan, gembirakan insan-insan yang selama ini berkorban untuk kita belajar. Gembirakan kedua ibu bapa kita. Gembirakan pensyarah-pensyarah kita. Apa yang kita kena ada? Yang pertama, kena install dalam diri kita sabar. Sabar sampai masa kita akan habis. Tengok dah ada dah yang nak grad. Lepas tu besok masuk kerja, sabar. Kalau sambung belajar lagi, sabar. Kedua, syukur kita ada peluang untuk belajar. Apa maksud syukur ni? Kata Imam Al-Ghazali, syukur ni ada 4. Pertama, sebut Alhamdulillah. Kedua, dalam hati memperakui siapa bagi nikmat, Tuhan bagi. Ketiga, tindak tanduk perangai mesti melambangkan syukur, iaitu belajar rajin-rajin. Dan yang keempat, tanda syukur, memelihara nikmat supaya tidak rosak. Jangan buat perkara yang boleh menyebabkan kau kena buang daripada kolej ni. Jaga disiplin. Ketiga, percaya pada hikmah. Aku ni belajar, duduk ni, oh satu hari ni, rupa-rupanya Allah bagi peluang kita kerja tempat yang baik. Tak sia-sia belajar sebenarnya. Tanam tebu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Keempat, redha dengan ujian dan dugaan yang datang. Waktu kita belajar, waktu apa juga kita lalui, tentu ada ujian. Cantik dipandang bulan mengambang torang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Dan yang kelima, ikhlaskan hati kita. Belajar sungguh-sungguh, bukan sebab nak dapatkan anugerah semata-mata, tak. Tapi kita belajar sesungguh, ikhlaskan hati kerana Allah. Mudah-mudahan Allah bagi yang terbaik untuk kita bila kita keluar nanti. Dan apa yang kita kena ada? Yang pertama, yang kena ada, ingat, belajar ni prosesnya panjang, bukan tiba-tiba. Prosesnya panjang. Tadika, darjah 1, darjah 2, darjah 3 sampai darjah 6. Masuk kelas sekolah menengah, form 1, form 2, form 3, form 5, form 6,
kan, sampailah upper 6 kalau yang ambil STP lah. Kemudian sambung pula diploma, ambil pula degree, dan akhirnya dia satu proses yang panjang sebenarnya, bukan tiba-tiba. Dia adalah proses. Kedua, kena ada komitmen. Bagi komitmen, barulah kita boleh capai apa yang kita nak capai. Tak ada orang yang tak bagi komitmen tapi boleh berjaya. Tak ada. Ketiga, fokus dengan apa yang nak dicapai. Keempat, kena ada kepatuhan pada peraturan dan undang-undang, disiplin. Dan yang kelima, apa yang perlu ada adalah konsistensi, keberterusan, ataupun dalam kawan-kawan penceramah saya sebut istiqamah. Tapi susah tak nak istiqamah ni? Susah, memang susah. Yang senang istirahat aja. Istiqamah ni hanya boleh dicapai untuk orang yang ada matlamat hidup. Contoh, siapa yang pernah tengok TikTok, ada seorang orang tua ni, hari-hari dia angkat batu berat. Beria dia angkat batu berat ni. Lepas tu besok dia angkat batu tu lagi, galih pula ke sini. Besok dia angkat letak atas meja. Besok dia angkat berat betul batu tu. Pernah tengok tak? Rupa-rupanya dia buat hari-hari, rupa-rupanya dia ada satu matlamat. Ditunjuk di penghujung video tu, pintu rumahnya diketuk, anaknya datang balik dan membawa cucu. Rupanya dia nak dukung cucu dia. Bila kita ada matlamat yang jelas, kita akan buat benda tu untuk capai cita-cita tu. Dia tak nak jadi orang tua yang tak larat nak angkat cucu. Dia tak nak. Tu sebab dia training hari-hari. Nampak tak? Macam saya dulu, macam mana saya boleh masuk debat dan pidato dulu di UiTM? Di UiTM Shah Alam, kami training setiap hari Isnin, Selasa, Khamis, Sabtu. Isnin, Selasa, Khamis, Sabtu. Isnin, Selasa, Khamis, habis kelas pukul 5 terus pergi tempat training. Sebab nak kejar satu ini panggil sebagai kejuaraan debat. Nak kejar benda tu. Setahun ada 7-8 pertandingan yang kita orang boleh masuk. Debat diraja, debat alam sekitar, debat perpaduan, debat keamanan, debat kemerdekaan, debat Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam, debat ala Parlimen British, debat ala Parlimen US Parliamentary Style, Presidential Debate, macam. So kalau kita nak menang, kita kena training. Kenapa kau training hari-hari? Sebab nak lazimkan kita membiasakan kita dengan pertandingan. Itu je. Macam tu jugalah orang yang main bola sepak, main takraw. Kenapa hari-hari training? Sebab ada benda dia nak capai. Nampak tak? Jadi atas sebab itulah hari ini, sebab yalah, saya faham cara-cara pandang tu, saya faham. Sikit lagi. Sebab itulah hari ini dalam kita mendepani dunia tanpa sempadan, dasar langit terbuka, kan? Hari ini kita tak boleh leka dan lalai, sebab kita akan jadi manusia yang ketinggalan. Kena belajar. Belajarlah kita. Tetapi dalam belajar kita nak ni nilai-nilai yang macam ni, adab ni kita nak. Bak kata Imam Malik, biar ilmu sedikit tapi jangan tak ada adab. Sebab ada pantun dulu-dulu pun ada berbunyi kan, elok anak sebab dikandang dengan budi senonoh, elok akhlak nama terpandang, sepanjang zaman menjadi contoh. Jadi secara kesimpulannya, kepada semua para pelajar yang hadir pada hari ini, mahasiswa, kau panggil pelajar ke mahasiswa sini panggil? Pelajar-pelajar sekalian, tak kisahlah mahasiswa, bolehlah semua. Kan? Masa ni sekejap je. Jadi jangan kita sia-siakan. Dulu ada yang baru daftar hari pertama datang kat Kuala Matrikulasi Pahang ni, Allah berapa tahun nak kena duduk sini. Tapi dah ada dah nak keluar dah. Kan? Macam Puan Latiza kan, rasa macam lambat-lambat tiba-tiba dah nak pergi haji dah. InsyaAllah nanti kita jumpalah kat Tanah Suci. Kan? Ada rezeki kita jumpa kat sana, tapi segi sekejap je. Apa pun Tuhan bagi kita ni masa pinjam. Tuhan bagi pinjamkan masa, jangan kita sia-siakan. Jangan kita sia-siakan. Bukan rusa sebarang rusa, rusa larangan Raja Melayu. Jangan kita membuang masa. Masa berjalan lepas selalu.
Jadi belajar rajin-rajin, berusaha sesungguh, sebab bila kita ketinggalan, masa tak akan menunggu kita. Kedua, bila kita gagal dalam peperiksaan, gagal dalam mencapai satu keputusan yang cemerlang dalam pembelajaran kita, pada ketika itu tak ada siapa yang akan menemani kesedihan kita. Berusaha sesungguh. Kita masih punya masa. Saya dah katakan, hari ini ibarat wang tunai, manfaatkan sebaik-baiknya, jangan disia-siakan. Hidup kita ni antara B and D. Hidup antara B and D, birth and death. Hidup kita antara kelahiran dan kematian, B and D. Antara huruf B dan huruf B, huruf B dan huruf D, ada satu huruf lagi kat tengah-tengah. Apa hurufnya? C. Kita ada choice, pilihan. Hidup yang macam mana kita nak jalan. Kita pilih nak enjoy, nak suka-suka dengan kawan-kawan yang sifatnya sementara je dalam college ni, bersiap sedialah bersusah payah dalam kehidupan kat luar sana. Tapi kalau kita ajak kawan-kawan kita sama-sama bersusah payah, berlumus tungkus, lagi teruk dah bertukul lumus, belajar rajin-rajin, insya-Allah di luar sana kita boleh lagi bergembira dengan kawan-kawan kita dengan kejayaan yang kita capai secara bersama. Jadi cukup sekadar itu. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Jarum patah di dalam peti, buat menjahit kain bertimbun. Nasihat sepatah ada kalanya sukar dimengerti, rupanya penawar bertahun-tahun. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir walaupun sejam ni, kembangkanlah menjadi intan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, terima kasih banyak. Ada ke soalan? Ada, kita nak buka pada soalan tu. Oh, ada soalan nak tanya? Silakan. Kalau ada soalan boleh tanya. Satu dua. Kalau ada. Alhamdulillah. Faham. Ada tak? Semua faham. Ujung sana tu yang duduk tu dah lama duduk bawah sian. Nak tanya tak? Kalau nak saya bawa mic sana. Nak tak? Nak tak? Okey, tak ada. Di row ni, yang belakang sana. Tanya. Oh, ada Ustaz. Silakan. Ada, okey. Dekat mic tu. Lelaki juga. Sebut nama. Tapi Budin tak jahat Ustaz, Budin. Budin tak jahat dalam cerita tadi lah. Drama, Budin tak jahat. Okay. Masih lah orang lelaki. Okey, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Naufal Mahdi Indonesia. Naufal. Okay, Ustaz dia nak cakap pasal ada tadi ada komitmen semua kan. Tapi nak ada satu situasi situasi Ustaz. Kebanyakan orang lagi macam dalam saham ni fikir kita biasanya mari kita cakap lah, buat baik kepada saya, buat baik kepada rakyat semua kan. So dia buat baik, dia jangan pegang. So dia buat baik, dia pergi belasan masa, dia kadang-kadang pergi consult soal, dia pergi lecture semua. Dia pergi buat baik, dia semua ini pergi kadang-kadang soalan, dia pergi call. Dia buat, tak ada. Dia tahu, dia buat baik. Tapi dia tak dapat apa kejayaan yang dia nak tu. Dia tak dapat apa yang dia nak tu. Tapi kalau tengok kawan dia ada yang macam boy buat, lepas tu banyak buat maksiat, tapi dapat kita nak. Itu problem masalah dia. So saya tanya, apa sebenarnya sebagai orang yang ada situasi kita nak ada kasih, kita nak ubah katanya
I moderator, walaupun saya tak dapat sekian. Okey, terima kasih. Soalan lain? Kita sekali kan? Ada tak soalan lain? Cepat. Okey, wakil perempuan pula. Okey, silakan. Assalamualaikum. Nama saya Fatin Andira. Saya ada satu soalan. Soalan dia ialah, Ustaz, macam mana cara terbaik nak kekal istiqamah dalam suasana kolej yang banyak cabaran? Okey, ada lagi tak? Dah dua. Ada lagi? Habis dah tak? Tak ada tak ada. 5 4 3 2 1. Okey. Okey, soalan yang pertama yang ditanyakan oleh Naufal, dia kata masalah problemnya dia kata orang tu dah buat benda baik dah, consult dengan lecturer, jumpa lecturer baik apa semua, rajin buat homework lah, buat assignment apa semua, tapi dia tak berjaya kan. Dan ada orang tu pula dia berfoya-foya tapi dia berjaya. Wah, kan, itu jarang berlaku tu, jarang berlaku. Pepatah Arab ada menyebut manjadda wajada, siapa berusaha pasti berjaya. Tapi kalau kita belajar tu sebabnya kita pernah dengar ayat kan, dia kata study smart, dia kata. Bukannya kita work hard aja, kita work hard, belajar tapi benda yang tak masuk dalam exam memang takkan berjaya. Tapi jaranglah orang yang memang betul-betul jumpa lecturer, buat assignment, dengar cakap lecturer, apa lecturer pesan dia buat, jaranglah gagal. Melainkan tiba-tiba dia kena seorang babi masa jawab final exam tu, tiba-tiba dia tak ada jawab. Mungkinlah, mungkin. Saya pun pernah fail dulu paper business math saya, sebab masa carry marks tak ada, lecturer saya kata tak ada carry marks, semua 100% final. Masa final tu pula demam, satu paper tu saya demam, langsung markah paper business math saya dapat E. Next semester saya repeat, terpaksa repeat, mengaku ni saya repeat paper business math tu, belajar dengan lecturer yang lain, saya dapat skor. Tapi nak ceritakan sebenarnya usaha ni, itu sebab dia kata tadi kan, berusahalah kita selagi diri muda dan mentah, selagi boleh usaha. Kadang-kadang mungkin kita usaha ada kesilapan, tengok balik kenapa aku fail, kenapa aku tak capai ni, check balik mana kesilapannya, kemudian buat penambahbaikan. Semester pertama saya cerita dengan semualah, diploma in public admin saya ambil. Semester pertama saya fail satu paper yang saya kata tadi, business math tadi. Berapa pointer saya? 2.62. Teruk. Masuk second sem saya drop satu paper, sebab kononnya niat nak naikkan saya punya pointer. Naik, alhamdulillah, daripada 2.62 naik 2.77. Saya ingat nombor ni. Kemudian bila selesai tu saya drop lagi 2 paper. Bawa satu paper yang tertangguh tadi, saya drop lagi 2 paper, saya dah berhutang 3 paper. Masa tu saya dapat naikkan pointer lagi jadi 2.93. Masa tu saya dah mula terfikir, aku kalau drop paper ni bila aku nak grade ni? Ini mahu besok orang dah grade, aku tak keluar-keluar lagi pada diploma ni. Jadi saya ambil keputusan masa semester 4, saya bawa semua paper saya jadi 10 paper. Orang lain 6-7 paper je, saya 10 paper. Tak cukup pula credit hour, timing Isnin sampai Jumaat, tak cukup kelas nak masuk. Termasuk tumpang, kena tumpang kelas PJJ, kelas PLK, pendidikan luar kampus, pengajian luar kampus yang orang bekerja datang belajar petang pukul 5 sampai pukul 7 tu. Saya kena masuk kelas tu sebab saya tak boleh masuk kelas tu yang pagi dah penuh.
Sebab 10 subjek. Orang tak start final, saya dah start lah. Kawan-kawan start, saya dah start dulu. Kawan-kawan dah grad, dah habis paper, saya tak habis paper lagi. 10 papernya penangan. Dan masa tu berapa pointer saya? Saya dapat 3.62. Lepas tu dah belagak pula, dapat anugerah dekan. Masa part 5 turun sikit, 3.5. Akhirnya saya grad dengan 3.49 macam tu lah. Kemudian daripada diploma, saya sambung degree in law di Shah Alam. Masa tu hanya 7 orang saja yang dapat sambung daripada diploma dekat Melaka tu dapat pergi Shah Alam. Saya seorang je lelaki. Yang lain semua perempuan. Apa point saya nak cerita? Bukan nak cerita bagus tak bagus, tapi ceritanya kalau usaha insya-Allah berjaya. Jangan bagi alasan orang tu relax berfoya-foya. Percaya cakap saya, ada setengah orang walaupun dia main-main, walaupun dia buat maksiat, walaupun dia buat dosa, Allah bagi kelebihan, Allah bagi segala-galanya dekat dia dalam satu konsep dalam Islam yang disebut sebagai istidraj, supaya dia terus jauh daripada Allah Ta'ala. Jadi itu bukan yang kita nak. Dia mungkin kaya, dia mungkin banyak duit, tapi hidupnya tak terurus. Hidupnya banyak masalah. Hidupnya ada masalah keluarga, hidupnya ada masalah rumah tangga, hidupnya ada masalah dengan rakan sekerja dan sebagainya. Percaya cakap saya. Jadi Naufal dan sahabat-sahabat yang mewakilkan beliau untuk bertanya soalan ini, ingat, jangan jadikan alasan orang lain berjaya, kita tidak, dengan tahap kita dah buat segala kebaikan, insya-Allah doalah. Kalau ada kegagalan, jangan lupa untuk bangkit semula, cipta kejayaan yang baru. Itu saja. InsyaAllah. Okay. Ustaz Dan satu lagi, soalan kedua Amira tadi, Fatin Amira. Soalan kedua yang mana Fatin Amira tanya tadi tentang macam mana nak istiqamah dengan tahap halangan macam-macam dekat dalam. Saya dah sebut tadi, letakkan matlamat yang jelas, kita nak capai apa. So bila kita nak capai apa, tak kira lah apa pun halangan, kita akan hadapi. Mak kita punya naklah tengok episod terakhir drama Dear Imamku. Dia duduk depan TV, halangan ada, anak bising, dia diamlah, tepilah. Tapi macam tu lah lebih kurang nak beritahu. Bila kita nakkan sesuatu, kita akan usaha untuk dapatkannya, walau apa pun yang terjadi. Saya dulu semata-mata nak dapat boot bola sepak, nak main bola sepak, nak beli boot. Sekali datanglah syarikat Loto datang dekat sekolah. Loto ni boot bola masa tu saya je yang tinggi, saiz kaki saya lebar sikit dan besar. Jadi orang lain semua dapat harga RM45. Saya punya boot saja harga RM55 sebab panjang. Jadi saya ni nak minta dengan mak tak boleh. Jadi apa saya buat? Istiqamah hari-hari makan sikit je. Sebab nak simpan duit. Simpan duit saya janji 2 minggu saya bayar, saya kata. Lepas 2 minggu campur dengan duit yang ada, keluarkan diam-diam bagi. Arwah abah saya dengan mak saya pun tak tahu saya ambil duit sikit untuk beli. Sebab kalau tahu dia memang tak bagi saya beli. Itu je. Bila kita ada matlamat jelas, insya-Allah semuanya dapat diatasi. Jadi itu saja daripada saya. Ucap terima kasih atas soalan-soalan yang dikemukakan dan sikit maklumat. Kalau semua ada masa, nanti singgahlah ya di booth Syamsul Debat di belakang sana. Ada macam-macam merchandise, produk, boleh tengok. Ada kurta, ada susu kambing, ada lotion, ada kismis. Nanti boleh tengok kat sana. Sampai ikan bilik ada, sampai ikan bilik. Sambal habis. Sampai dah habis. Okey, wallahu a'lam. Terima kasih. Okey, majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada penceramah kita. Berikan satu lagi tepukan gemuruh untuk ustaz kita. Terima kasih juga kepada penganjur ICOM, JBP, SGP, pentadbir dan terutamanya Tuan Mengarah. Bunga seroja di atas para jatuh ditimpa buah berangan. Ingat Syamsul Debat je pandai pantun, saya pun pandai juga. Tapi kena baca lah. Andai kata tersilap bicara, kemaafan juga kami pohonkan. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah Tuan membawa ilmu, binilah bangsa, bangunkan negara. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua. Di lain masa, insya-Allah panjang umur kita bersua lagi. Saya serahkan kembali kepada pengacara majlis. Terima kasih. Demikian tadi berakhirnya sesi berbicara dan soal jawab yang bersama dengan nasihat kejutaan.
Membina diri, menjaga martabat umat dalam kalangan anak-anak muda MPH. Sudah mati berjuang berurusan. Mari kami menjunjung adat dengan berkata. Mari budi dalam ingatan buat kenangan sepanjang hayat. Majlis melakukan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Syamsul Lebat dan Tuan Nazrul Isyam bin Abdul Hamid atas kesudian mendanai forum ini. Hadirin yang budiman, seterusnya majlis dengan hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang Musra Puan Nizamiti Ilatin, Pengarah Kolej Matrikulasi Bawah dan diiringi oleh Yang Musra Encik Muhammad Riznan bin Zulkisno di Badan Pengarah Kolej Matrikulasi Bawah untuk menyempurnakan sesi penyampaian sijil peragaan dan cedera sebagai kenang-kenangan kepada Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Syamsul Lebat. Majlis dengan segala hormatnya